Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan analisis kesantunan bahasa berdasarkan ayat yang telah diberikan kepada kumpulan kami. Ayat asal yang kami terima ialah bagi laporan tu sekarang. Berdasarkan ayat ini, kami telah mengenal pasti beberapa kesalahan yang melibatkan aspek kesantunan bahasa serta sistem bahasa yang digunakan. Pertama sekali, dari sudut kesantunan bahasa, ayat ini jelas menunjukkan penggunaan bahasa yang tidak sopan kerana berbentuk arahan yang kasar dan tidak mengambil kira perasaan pendengar. Dalam konteks komunikasi yang beradab, terutamanya dalam situasi formal seperti di sekolah, pejabat atau ketika berinteraksi dengan individu yang lebih tua atau berpangkat, penggunaan bahasa yang lembut dan berhemah amat penting bagi menunjukkan rasa hormat. Selain itu, penggunaan perkataan tu dalam ayat tersebut juga menunjukkan kesalahan dari segi pemilihan kata kerana perkataan tersebut bersifat tidak formal dan lebih sesuai digunakan dalam perbualan santai bersama rakan sebaya. Kata ganti tunjuk yang lebih tepat ialah seperti itu atau tersebut lebih sesuai digunakan kerana mencerminkan penggunaan bahasa yang standard dan baku. Hal ini menunjukkan bahawa ayat tersebut turut melibatkan kesalahan dari aspek sistem bahasa khususnya dalam pemilihan kata dan tahap keformalan bahasa. Seterusnya, dari segi jenis kesalahan bahasa, ayat ini juga boleh dikategorikan sebagai kesalahan dalam binaan ayat dan juga aspek kesantunan. Ayat ini merupakan ayat perintah yang tidak sesuai kerana tidak disertakan dengan unsur kesopanan seperti kata permintaan atau ungkapan yang lebih lembut. Selain itu, intonasi ayat ini juga berpotensi kedengaran tinggi dan mendesak jika ditutur secara lisan sekaligus boleh menimbulkan rasa tidak selesa kepada pendengar. Oleh itu, kesalahan ini bukan sahaja melibatkan struktur ayat tetapi juga cara penyampaian yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi. Aspek kesantunan yang terjejas dalam ayat ini termasuklah kegagalan menunjukkan rasa hormat kepada pendengar, penggunaan nada yang terlalu kasar serta ketiadaan unsur budi bahasa dalam komunikasi. Dalam budaya masyarakat Melayu, kesantunan bahasa amat dititikberatkan kerana ia mencerminkan kepribadian dan akhlak seseorang individu. Penggunaan bahasa yang tidak santun boleh menyebabkan hubungan antara penutur dan pendengar menjadi renggang dan boleh menimbulkan salah faham. Oleh itu, penting untuk setiap individu memilih kata dan gaya bahasa yang sesuai mengikut situasi dan latar pendengar. Bagi membetulkan ayat tersebut supaya menjadi lebih santun dan sesuai digunakan, ayat tersebut boleh diperbaiki kepada sila berikan laporan tersebut sekarang. Ayat ini lebih sopan kerana menggunakan kata sila sebagai penanda kesantunan dan menggantikan perkataan tu dengan tersebut yang lebih formal. Selain itu, ayat ini juga boleh diubah kepada bentuk yang lebih lembut seperti boleh saya minta laporan tersebut sekarang. Penggunaan bentuk pertanyaan ini boleh mengurangkan nada paksaan dan menjadikan komunikasi lebih mesra serta menghormati pendengar. Kesimpulannya, kesantunan bahasa mencerminkan peranan yang sangat penting dalam memastikan komunikasi yang berkesan dan harmoni. Penggunaan bahasa yang sopan bukan sahaja mencerminkan kepribadian seseorang, malah membantu membina hubungan yang baik antara individu. Oleh itu, kita perlulah sentiasa peka terhadap pemilihan kata, struktur ayat dan nada percakapan agar komunikasi yang disampaikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.